Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya sebagai kakak kepada Ilani dan juga datang ke pembawakan pada hari ini sebagai penonton, bukan sebagai kakak, sebagai penonton. Dan saya masuk panggung tadi sebagai penonton dan keluar sebagai peminat. Filem ini bukan sekadar hiburan, tetapi saya dapat beberapa mesej tentang sejarah peninggalan Fraser Hill. Soalan saya kepada Puan Ilani, mengapa Ilani pilih tahun 1910 sebagai latar cerita dan kenapa Fraser Hill? Dan kedua, apakah maksud sebenar misteri dalam filem ini? Adakah sekadar seram atau lebih daripada itu? Dan watak mana yang paling dekat di hati Puan Ilani? Tahniah dan terima kasih. Terima kasih Dr. Jumi. Okey, soalan Dr. Jumi. Lagi suruh nyanyi pula. Okey. Soalan yang pertama tu soalan yang bagus. Kenapa tahun 1910? Sebab kalau kita Google atau mau baca buku sejarah mengenai Fraser Hill, setelah menaikkan Fraser selama 20 tahun, pada tahun 1910 dihilang. Itu. Kenapa pilih Fraser Hill? Macam ni cerita dia. Saya pergi Fraser untuk cari lokasi syuting. Sampai sana saya baca banyak board historical tentang Louis James Fraser hilang. Tetapi tergantung. Balik daripada Ricky tu, pukul 7, saya balik rumah, okey semua. Malam tu saya mimpi. Ini cerita betul, tak ada tipu. Saya mimpi macam Isyani tu, dan sampai ending dia. So saya bangun, saya cakap kat husband, why don't we do story about Fraser? Ni cerita dia lah sebenarnya. Okay. Misteri Fraser 1910, kalau betul-betul faham maksud dia, sebenarnya bukan Fraser yang misteri. Yang misteri ni adalah Encik Fraser tu. Fraser tu. My message yang saya cuba sampaikan di sini adalah, bila kita tengok filem ni, kita tahu, oh rupanya Fraser ni dulu dia peneroka, tapi dia mengerah orang tempatan untuk mengurit. Dia melumpung tanpa lesen. Yang benda-benda baru yang orang tidak tahu. So misteri itu sebenarnya pada Fraser itself. So itulah sebenarnya message yang cuba sampaikan dalam filem ni. Okay? Soalan ketiga, watak mana yang watak mana yang paling dekat pada saya dalam filem ni? Watak Isyani. Sebab dia watak fiction. Saya mimpi dia dulu. Dalam mimpi saya tu, saya tulis skrip macam mana dia jumpa Fraser dan macam mana Fraser tu hilang lepas tak selamatkan dia. Itulah cerita dia. Sebab saya tulis saja cerita ni. Jadi pada saya yang apa saya nampak dan juga apa yang visualize tu macam itulah. So saya tahu bila filem ni keluar, dia pasti akan mendapat kritikan. Sebab orang expect cerita ni kita mengangkat Fraser. Betul tak? Sebelum datang sini orang mesti kata, mesti cerita ni nak mengangkat Fraser. Masa saya jumpa Tengku Mariam tadi, saya bagi tahu, Tengku, saya cakap siap-siap ya, cerita ni saya tak angkat Mr. Fraser tau. Dia tahu. Itu lagi bagus, dia cakap saya.